Mu pijak anjing pun dak kena samak kaki mu. Anjing pijak mu pun dak kena samak juga. Faham? Bilakah kita kena basuh 7 kali yang Nabi kata faghsiluhu sab'a? Dengar molek-molek. Apabila ada najis anjing lekat pada badan kita atau pakaian, baru kita kena basuh 7 kali. Setakat masuk dalam rumah orang beli anjing, kita jalan atas kapek dia, ada pijak tai anjing tak? Tak ada lekat di kaki tai anjing. Ada pijak air kecil anjing kat dapur? Tak ada, pijak dapur ada. Lain kita keluar pada rumah dia, tai anjing ada 6 kilo di kaki. Tu lain. Atau kita sapa dekat dapur dia, prek basah. Air benda ni Tuan Umar kata air kecing anjing. Tu lain. Faham? Baru wajib basuh. Selagi tidak ada pijak najis, selagi tidak ada apa-apa daripada babi lekat di kaki kita, tidak wajib basuh apa-apa. Anjing langgar kita tak wajib basuh.